Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada video kali ini saya ingin membuat komen sedikit tentang nasib Rafizi dan nasib PKR setelah Rafizi kalah. Dan saya ingin merujuk kepada kes Tun Dr. M, Anwar Ibrahim serta Muhyiddin Yassin dalam naik turun nasib politik. Tuan-tuan dan puan-puan, isu terhadap apakah nasib Rafizi dan juga apakah nasib PKR sekarang ni sedang hebat diperkatakan. Ini adalah apabila kita semua umum mengetahui bahawa Rafizi telah tewas dengan Nurul Izzah Anwar Ibrahim di dalam pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR. Dan ramai yang memberi suatu analisis ataupun perkiraan bahawa ini akan menjadi suatu perkara yang cukup negatif kepada Rafizi dan juga membawa satu keadaan yang mungkin teruk kepada PKR. Di sini saya pun agak hairan kenapa ramai yang berpandangan sedemikian. Saya telah melihat politik dengan cara dekat selama 30 tahun. Dan elok jugalah kita tengok nasib Tun Dr. Mahathir, nasib Anwar Ibrahim dan juga nasib Muhyiddin Yassin di dalam politik Malaysia. Jadi umum kita ketahui bahawa Tun Dr. Mahathir pada satu ketika telah dipecat daripada UMNO dan itu dipecat oleh Tunku Abdul Rahman kerana menjadi terlalu radikal. Dan setelah itu Tun Abdul Razak telah mengambil beliau kembali untuk masuk pada UMNO dan beliau pun naik sehingga menjadi Perdana Menteri. Setelah itu beliau telah dikecam oleh ahli UMNO apabila beliau mengkritik Najib Tun Razak, dan akhir sekali beliau telah keluar daripada UMNO secara sendiri dan kemudian menubuhkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Selepas itu beliau telah bekerjasama dengan musuh ketat beliau yang beliau renyuk di dalam penjara adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemudian beliau telah menjadi Perdana Menteri untuk kali keduanya. Selepas itu beliau jatuh oleh rakan-rakan sahabatnya sendiri di dalam PPBM, iaitu Azmin Ali serta Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Dan kini beliau masih tidak naik lagi sebab beliau pun dah umur 100 tahun. Maka kes tadi ataupun beliau ini adalah seorang yang cukup versatile. Versatile ni maknanya boleh berdiri sendiri dan tidak perlu bantuan mana-mana tongkat, dan oleh karisma dan juga keadaan pemikiran yang cukup hebat serta karakter yang cukup kental, beliau telah masih lagi menjadi relevan. Walaupun sekarang beliau tidak memegang jawatan Perdana Menteri atau apa-apa jawatan, dan parti yang beliau buat lagi satu adalah Pejuang pun tidak ada kekuatan, tetapi beliau masih lagi bersuara dan berpengaruh di dalam politik Malaysia. Jadi jatuh naik ahli politik ni perkara biasa, dan hanya orang yang kental dan juga mempunyai karakter, karisma dan juga pemikiran, baca buku dan sebagainya itu akan menjadi seorang yang berjaya dari sudut naik balik dan sebagainya. Kemudian kita tengok kes yang paling terkenal sekali seluruh dunia. Kes Mahathir ini taklah terkenal seluruh dunia, tapi kes yang kedua ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terkenal di seluruh dunia. Apa kesnya? Beliau telah naik daripada menjadi anggota ABIM kepada ahli UMNO dan kemudian terus kepada
uh, uh, menteri dan timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri. Dan tiba-tiba dalam tahun 1998 beliau telah dipecat oleh Tun Dr. Mahathir. Dan perkara ini adalah sesuatu yang boleh apa yang dikatakan memusnahkan kerjaya politik seseorang kalau seorang tu orang biasa, kerana macam Tun Mahathir, beliau tidak dipenjarakan, beliau hanya dipecat. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipenjara dan diperaniaya dengan teruk sekali, dengan ditumbuk oleh si Samseng, ketua polis, dan juga telah dibiarkan merana di dalam penjara, sehinggalah apa yang dikatakan baik budi Khairi Jamaluddin serta Abdullah Badawi yang melepaskan beliau untuk pergi membuat rawatan. Alhamdulillah, kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim sembahyang pun macam biasa. Saya yang umur 63 sembahyang pun kena pakai kerusi. Jadi kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila telah dipenjara berapa belas tahun, 2 kali, beliau naik sekarang menjadi Perdana Menteri. Jadi jatuh daripada UMNO, tubuh parti baru PKR dan juga naik menjadi Perdana Menteri adalah sesuatu yang kita kira naik turun nasib ahli politik. Yang pentingnya, adakah ahli politik itu kental? Adakah dia seorang yang berkarakter yang cukup kuat? Macam Tun Dr. Mahathir memang teguh dengan pendirian beliau sebagai nasionalis dan sebagainya. Datuk Seri Anwar seorang reformis Islam dan beliau berpegang kepada nilai Islam. Dan ini telah menjadikan beliau seorang yang cukup apa yang dikatakan kuat dan beristiqamah di dalam perjuangan. Kalau saya menjadi beliau, walaupun saya pun ada ilmu Islam, saya rasa saya bukan boleh tahan dengan siksaan yang telah dilakukan. Jadi Tun Dr. Mahathir tak pernah dipenjara. Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang telah diuji dengan begitu berat sekali. Tiada siapa yang boleh mencabar ujian yang sedemikian, kecuali orang macam Lee Kuan Yew, tapi itu setahun saja, saya rasa setahun ke 2 tahun macam tu. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim memang 2 kali masuk penjara. Dan kita lihat di sini satu pattern di mana Tun Dr. Mahathir walaupun dipecat naik balik sebab beliau telah mewujudkan satu parti politik yang baru. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah dipecat dan telah menubuhkan parti politik yang baru. Kemudian kita tengok Muhyiddin Yassin pula. Jadi Muhyiddin Yassin ni dipecat ataupun dibuang daripada UMNO apabila beliau mencabar Datuk Seri Najib Tun Razak dalam 1MDB. Dan saya rasa cabaran 1MDB itu pun hanya untuk beliau menjadi presiden. Itu pandangan saya. Mungkin niat tu kita tak tahu, tetapi saya tidak rasalah yang dia buat niat itu untuk negara, sebab kita tengok kehidupan selepas tu dan sebelum tu pun kita tidak boleh katalah seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mempunyai harta sebanyak apa yang telah dikumpulkan oleh ketua bahagian pun mungkin lebih banyak harta. Itu kemungkinan yang kita nampak persepsi rakyat lah. Jadi di sini kita lihat bahawa Muhyiddin Yassin telah dipecat dan kemudiannya beliau bersama Tun Dr. Mahathir menubuhkan Parti Pribumi Malaysia dan beliau berkawan dengan DAP. Saya dikabarkan sampai panggil Liu Chintong daripada sahabat saya Liu Chintong. Dia kalau jumpa Prof, dia kata brother. Jadi inilah sifat ahli politik dan untuk bekerjasama dengan siapa-siapa dan boleh berlawan dengan siapa-siapa. Ini memang kerja ahli politik. Ada yang kata mereka ni jahat ke tak jahat ke, ini satu penghukuman yang di luar daripada jangkaan orang yang melalui kerjaya sedemikian.
Jadi di situ kita lihat bahawa dengan parti baru itu, Muhyiddin telah naik kembali menjadi menteri, dan apabila Sheraton Move berlaku, beliau telah menjadi Perdana Menteri. Jadi naik turun ahli politik ni, seperti yang saya katakan, sesuatu yang biasa. Dan Mahathir dan Anwar mempunyai karakter yang cukup kental. Muhyiddin mungkin tidaklah sehebat Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar. Beliau cuma apa yang dikatakan tumpang sekaki, tumpang kehebatan Tun Dr. Mahathir, dan lepas itu cari peluang untuk masuk. Jadi saya tak kategorikan Muhyiddin sebagai seorang yang kental, mempunyai visi dan sebagainya, sebab beliau pun yang visi yang kita tahu dia I am Malay first, itu saja yang kita tahu daripada dia. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk bertanyakan kepada ramai rakan-rakan bahawa kalau kita tengok Muhyiddin pun setelah beliau jatuh daripada Perdana Menteri, beliau masih lagi dengan PPBM. Jadi rumusan yang kita boleh lihat daripada ketiga-tiga kajian kes demikian, yang pertamanya adalah bahawa mereka ni naik kembali. Yang kedua adalah mereka ini telah memulakan parti baru. Jadi apabila dengan parti baru itulah mereka menonjolkan diri mereka sebagai presiden dan sebagainya, dan apabila menang dan bekerjasama, menang keseluruhan tak boleh, dia kena bekerjasama. Jadi di situlah model ataupun formula politik. Jadi saya tidak nampak bahawa Rafizi Ramli akan terkesan kalau beliau mempunyai karakter yang kuat. Beliau boleh kembali mencabar kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga menjadi presiden PKR, ataupun beliau boleh membawa diri dan membawa ahli-ahli lain keluar untuk menjadi parti politik lain. Dan kita pun, ramai orang pun mencari-cari satu wadah baru ataupun third force, dan saya pun telah membuat video bahawa mungkin Khairi Jamaluddin pun mungkin terpaksa berbuat demikian, dan kerjasama mereka boleh menghasilkan satu keadaan yang berbeza daripada apa yang kita hadapi sekarang. Kemudian dari sudut PKR pula, kita lihat UMNO naik turun pemimpinnya, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pemimpin UMNO, Tun Dr. Mahathir pemimpin UMNO. Masih lagi UMNO tu hidup di bawah sekarang Zahid Hamidi. Dan kita lihat juga PKR beberapa kali kalah dan sebagainya, dan masih lagi ia menjadi sebuah parti yang dah berapa umur dah, 20 tahun lebih dah umur PKR. Dan selepas itu kita lihat juga PPBM, walaupun setahun jagung kita kata, maknanya hanya wujud sekitar tahun 2017-2018 demikian, maka masih lagi ia kekal sebab dia masih menumpang dengan Parti Islam Malaysia. Dan kalau ia suatu parti yang bijak, ia mungkin boleh berkawan dengan parti-parti lain, Sabah, Sarawak, dan juga parti baru mungkin yang ditubuhkan oleh Rafizi dan mungkin Khairi Jamaluddin. Mungkin mereka pula akan menjadi satu force yang tidaklah ekstrim macam Parti Islam Malaysia, dan diterima oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi ramai di antara rakyat Malaysia yang mempunyai anggapan kononnya dinasti di dalam PKR ini, dan juga Anwar Ibrahim yang terlalu Islamis, dan juga mementingkan orang Melayu. Ini semua persepsi. Bagi saya tidak ada apa-apa asas pun, sebab mereka orang bukan Melayu kebanyakan tak faham macam mana politik Melayu dan sebagainya, dan politik Islam. Walau bagaimanapun ramai yang tidak senang dan tercari-cari apakah ada politik baru, third force dan sebagainya, untuk mengimbangi Perikatan Nasional yang dilihat sebagai lebih ekstremis, terutama dengan Parti Islam Malaysia, dan juga dengan PHBN yang mana membawa bagi mereka politik Melayu lama. Jadi kita nampak Melayu punya politik dan kononnya ekstremis Islam dengan politik. Jadi ramai yang mencari jalan tengah. Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin, Azmin Ali tidak pernah menjadikan diri mereka Islamis
dan juga tidak terlalu banyak memainkan isu perkauman. Jadi bagi saya perkara ini iaitu nasib Rafizi dan juga nasib PKR tidak ada isu yang perlu kita bimbangkan ataupun katakan bahawa perkara ini adalah perkara biasa di dalam arena politik. Cuma banyak kita pandangan kita terlalu sempit ataupun terlalu sikit masa. Kalau kita lihat dalam jangka waktu masa yang agak panjang, perkara ini perkara biasa. Dengan itu saya rasa nasib Rafizi adalah pada beliau sendiri, nasib PKR juga adalah pada parti tersebut juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.